Pernahkah anda berada di tengah-tengah keramaian tetapi hati anda tetap merasa sunyi? Anda tersenyum di depan manusia, namun saat pintu bilik tertutup, air mata jatuh tanpa sempat ditahan. Anda rasa seolah-olah tiada siapa yang faham beban yang anda pikul. Tiada teman untuk bercerita, tiada bahu untuk bersandar. Anda mula bertanya, kenapa aku rasa sebegini sepi? Adakah aku benar-benar sendirian di dunia yang luas ini? Sahabat, video ini sampai kepada anda bukan secara kebetulan. Ini adalah jawapan bagi rintihan hati anda yang selama ini tersembunyi. Tahu tak kenapa anda merasa sunyi? Mungkin Allah sedang sengaja menjauhkan anda daripada manusia, supaya anda sedar bahawa hanya Dia yang anda perlukan. Manusia boleh mengecewakan, manusia boleh pergi, tapi Allah, Dia tidak pernah menjauh. Dia lebih dekat daripada urat leher anda sendiri. Saat anda merasa tiada siapa yang mendengar, Allah sedang mendengar detak jantungmu yang paling dalam. Dia tahu setiap keluhan yang tidak mampu anda luahkan. Dia rindu rintihanmu. Kesunyian ini sebenarnya adalah jemputan daripadanya untuk anda datang kembali, sujud dan bercerita hanya kepadanya. Bila kita meletakkan harapan pada manusia, kita akan sering terluka. Tapi bila kita letakkan seluruh jiwa kita pada Allah, kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Mulai saat ini, jangan lagi takut pada kesunyian. Jadikan waktu sendiri anda sebagai waktu paling mahal untuk bercakap dengan Tuhanmu. Di atas sejadah itulah ceritakan segala-galanya. Menangislah sepuas hati, kerana di situlah anda akan sedar bahawa ketenangan yang anda cari selama ini tidak ada pada perhatian manusia, tapi ia ada pada keredaan Allah. Anda tidak sendiri. Allah ada. Dan itu sudah lebih daripada cukup. Kuatlah sahabat. Ujian kesunyian ini hanya sementara. Ia datang untuk mematangkan jiwamu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah untukmu dan Dia mahu kamu melangkah ke sana dengan hati yang benar-benar bersih dan bergantung hanya padanya. Terima kasih kerana menonton. Jika anda merasa video ini menenangkan hati anda yang sedang lara, kongsikanlah kepada mereka yang mungkin juga sedang berjuang dalam sunyi. Semoga Allah sentiasa memeluk hati kita dengan rahmat-Nya. Wassalamualaikum.